Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri bin Abdul Wahab daripada Unit Pendidikan Islam Morway 1 dan juga merupakan pelajar bagi elektif sejarah ambilan Jun 2022-2027 bersama seorang sahabat saya lagi iaitu saudara Muhammad Izzat Haziq bin Muhammad Mawgud daripada Unit Bahasa Melayu dan juga pelajar elektif sejarah lah ambilan Jun 2022-2027. Okey, baiklah. Jadi dalam subjek ini iaitu subjek SJHK 3263 Pentadsiran dalam mata pelajaran sejarah, kami ditugaskan pada tugasan 2 ini adalah membentangkan satu hasil iaitu yang bertajuk pelaksanaan pentadsiran bilik darjah sejarah sekolah rendah dan juga kaitannya dengan pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun singkatannya KPPB. Baiklah, sebelum pada itu kita akan melihat dulu penghargaan. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi keizinan kepada kami untuk menyiapkan tugasan 2 ini, dan juga saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya sendiri iaitu Encik Mansur bin Abdul Rahman yang banyak membimbing saya dan juga sahabat saya untuk menyiapkan tugasan ini. Jadi saya berharap dengan tugasan ini bukan sahaja dapat menyiapkan sahaja, bahkan boleh memberi manfaat kepada orang lain dan dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Encik Mansur kerana sudi untuk mengajar dan membimbing kami bagi subjek pentadsiran dalam pendidikan sejarah ini. Baiklah, dalam pembentangan ataupun penceritaan yang kita akan kongsikan pada hari ini tentang tajuk PBD ini, kita akan tengok dulu isi kandungan apa yang terkandung dalam pembentangan ini. Yang pertama penghargaan, yang kedua kita akan cerita dulu pengenalan PBD dan juga pelaksanaan KPPB secara umum sahaja, dan yang ketiga kita akan kupas secara detail berkaitan pelaksanaan PBD sejarah dalam pelaksanaan KPPB di dalam kelas, dan yang keempat adalah penutup. Okey, sebelum kita pergi lebih terperinci tentang PBD ini, kita nak tengok dulu pengenalan PBD. Apa yang dimaksudkan dengan PBD? Okey, jadi pentadsiran berasaskan bilik darjah ataupun singkatan kita panggil sebagai PBD ini merupakan satu pendekatan berterusan yang dilaksanakan oleh guru secara holistik, secara menyeluruh. Kalau sebelum ini, sebelum diperkenalkan PBD, kita hanya menilai murid itu secara satu aspek saja. Sebagai contoh mudah saya bagi, kita menilainya dari sudut peperiksaan akhir. Tapi dengan adanya PBD ini, kita nak pastikan penilaian itu berlaku secara holistik terhadap seseorang individu murid. Jadi kelebihannya banyaklah. Bila kita nilai secara holistik, kita boleh melihat secara menyeluruh kemahiran dan perkembangan murid. Jadi PBD juga kita laksanakan secara formatif melalui pelbagai kaedah. Contoh kaedah melalui kaedah pemerhatian. Kita menyuruh murid ini melakukan sesuatu kemahiran sejarah di dalam kelas, dan kita memerhati tentang kebolehan murid tersebut. Adakah murid tersebut ni boleh ataupun tidak melaksanakan sesuatu, kemahirannya, sama ada kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah, adakah mereka boleh melakukan sedemikian. Itu adalah fokus PBD yang kita nak terapkan. Okey, jadi dalam konteks sejarah, PBD ini sangat menekankan pemahaman murid tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, peristiwa penting melalui rentetan kronologi. Kita nak bagi dalam sejarah ni murid ni faham dengan melalui PBD ini kronologi peristiwa yang berlaku terhadap sesuatu sejarah. Jadi penghayatan nilai patriotik pun kita nak terapkan juga di dalam PBD dan juga penghayatan sivik. Jadi guru boleh menggunakan pelbagai instrumen. Contoh instrumen pada abad ke-21 ini kita boleh adakan kuis maya. Kuis maya ni kita tengok bukan sahajalah dapat menarik minat pelajar. Bahkan dia sangat menarik, dan yang paling penting kajian telah menunjukkan bahawasanya murid ini dapat meningkatkan kefahaman sangat cepat. Kalau sebelum ni kita tengok lambat sangat murid ini boleh, tapi dengan adanya kuis teknologi ini laju kefahaman mereka. Lembaran kerja ataupun aktiviti kreatif yang lain lah yang sesuai dengan pembelajaran abad yang ke-21 ataupun Part 21. Tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi PBD juga selari dengan standard kurikulum di SKP yang telah pun diperkenalkan dan dilaporkan dalam satu laporan yang kreatif. Tujuannya adalah bagi mencerminkan pencapaian sebenar murid. Apa kemahiran murid yang ada pada dia, skill dia yang ditunjukkan di dalam kelas bermula daripada dia mari ke kelas pada awal pagi sehinggalah dia balik ke sekolah pada tengah hari itu. Kitalah guru yang akan menilai murid ini dengan mendalam. Apa kemahiran dia dan kebolehannya. Baik, seterusnya kita akan tengok definisi dan konsep PBD. Apa yang dikatakan dengan PBD ini dan apa konsep yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap pentadsiran bilik darjah. Sebelum ini tak diperkenalkan, mungkin tak ada konsep ini.
Tapi sejak diperkenalkan ini, adakah konsep ini memberi kesan yang sangat positif ataupun sebaliknya? Jadi pentadsiran berasaskan bilik darjah ini menekankan penilaian berterusan yang menyeluruh di dalam kelas. Kalau sehari itu kita buat aktiviti, jadi guru kita ini kita boleh menilai dari aspek pemerhatian kita, dari sudut penulisan dan juga soal jawab. Kita tengok secara menyeluruh murid ini dari A to Z, adakah dia boleh menjawab dan mencapai apa yang kita inginkan. Ini adalah kelebihan dan juga kesan positif penilaian PBD ini. Jadi kita mengintegrasikan aspek kognitif, efektif dan psikomotor untuk memahami sepenuhnya perkembangan murid dalam konteks pembelajaran yang dinamik. PBD ini bukan sahaja kita kata pelaksanaan yang kita nak nilai secara menyeluruh, tapi dia telah memberi kesan yang sangat positif terhadap kognitif. Bila dengan adanya PBD, sebelum ini tak ditekankan pun nilai-nilai yang lain. Mungkin guru-guru hanya mengajar di hadapan saja. Tapi dengan perkenalan PBD ini, pelbagai aktiviti yang perkenalkan, maka murid ini lebih bergerak, mereka lebih aktif. Bila lebih aktif, kajian menunjukkan bahawasanya aspek kognitif, fizikal mereka bergerak. Bila fizikal mereka bergerak, automatik efektif pemikiran mereka juga akan menjadi meningkat. Bila pemikiran mereka ini menjadi meningkat, tahap kefahaman mereka especially dalam kemahiran pemikiran sejarah KPS ini akan meningkat. Jadi ini fokus PBD dalam pentadsiran sejarah yang kita nak bawakan sebenarnya. Seterusnya kita lihat apa yang penting sangat PBD dalam pendidikan sejarah ini. Apa yang kita katakan perlu kita laksanakan sangat. Yang pertama, kita perlu laksanakan kerana penilaian berterusan yang menyeluruh. Kalau sebelum ini, sebelum diperkenalkan PBD ini, mungkin guru-guru dan juga sistem pendidikan kita ini adalah menggunakan sistem penilaian satu hala saja. Maksudnya, kita belajar, habis tahun kita ada peperiksaan akhir tahun. Dan bila kita ada peperiksaan akhir tahun, maka penilaian itu secara satu hala iaitu berdasarkan based on examination. Maksudnya satu itu saja. Dengan adanya PBD, penilaian kita menyeluruh daripada apa yang murid itu lakukan, dari soal jawabnya, dari sudut penulisan di dalam lembaran kerjanya dan juga dari sudut hubungan kolaborasi dengan rakan sekerja kepasukan tu, hubungan komunikasi dia dengan rakan-rakan dan juga guru-guru, kita boleh nilai secara menyeluruh. Jadi dia memberikan maklum balas sangat positif kepada efektif. Tujuannya adalah kita nak meningkatkan kefahaman murid ni terhadap penguasaan sejarah khususnya. Yang kedua adalah penglibatan aktif pelajar. Mungkinlah sebelum ini guru-guru sebelum diperkenalkan PBD tidak ada lagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan aktif pelajar ini, tak bergerak dan sebagainya. Jadi bila hanya mengajar di satu tempat saja, murid-murid akan jadi cepat bosan yang pertama. Ini adalah realiti yang berlaku. Murid-murid akan cepat bosan. Yang kedua, bila dia bosan, dia akan mula hilang fokus lah. Hilang fokus. Macam mana? Dia cuit kawan dia sembang dengan kawan dia. Bila sembang dengan kawan dia, kesannya adalah mengganggu rakan-rakannya yang lain. Yang nak belajar di hadapan tu, mengganggu. Itu pun dah hilang fokus. Okey. Bila dengan PBD kita buat pelbagai aktiviti, sebagai contoh saya bagi aktiviti gallery walk. Murid-murid ini berjalan. Yang kedua, aktiviti berkumpulan yang lain. Kita buat aktiviti role play contohnya. Kita suruh murid itu berlakon berkaitan kehidupan zaman prasejarah. Macam mana mereka nak memburu, makan dan sebagainya. Murid-murid rasa wow, seronoklah belajar hari ini kan. Boleh berlakon jadi macam orang dulu kan. Macam mana orang dulu memburu menggunakan batu dan sebagainya. Kita tengok di situ kemahiran efektif dan psikomotor murid bergerak, efektifnya akan menjadi lebih meningkat. Bila efektifnya meningkat, dapat menarik minat pembelajaran murid terhadap subjek sejarah dengan lebih mendalam. Murid pun jadi cepat faham dan sebagainya. Itu yang kita kata pentingnya PBD ini. Baiklah, seterusnya kita tengok ciri-ciri utama PBD. Apa aspek yang ditekankan di dalam pentadsiran bilik darjah dalam pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB ini. Yang pertama, penilaian berterusan. Seperti mana yang saya ceritakan tadi, PBD ini kita libatkan penilaian yang dilakukan secara berterusan. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan murid dalam proses pembelajaran. Macam mana seseorang guru nak tengok tahap keberkesanan pengajarannya dan juga tahap kefahaman murid terhadap pengajarannya. Adakah pelajaran yang dia ngajar ni mencapai objektif ataupun dia hanya seronok sendiri? Ini penting PBD. Melalui penilaian kita buat secara berterusan holistik tadi. Yang kedua, kita nak tengok pelbagai bentuk pentadsiran. Iaitu kita gunakan pelbagai kaedah penilaian seperti tadi saya kata kita ada pemerhatian, soal jawab lisan dan juga lembaran kerja. Dan juga hubungan komunikasi, aktiviti kolaborasi, komunikasi dengan kumpulan. Maka melalui pelbagai pentadsiran yang kita buat ini, lagi pentadsiran rakan sebaya. Kita boleh bagi seorang guru itu kan, bila kita bagi lembaran kerja, murid siap buat, selepas itu kita suruh murid sebelah semakkan jawapan murid sebelah.
maka murid sebelah itu dapat mengetahui, oh rupanya rakan sebelahnya ni lemah bahagian ni. Rakan sebelahnya ni lemah bahagian ni. Okay, bila tahu lemah, kita boleh buat kesimpulan untuk tambah baikan. Yang mana bahagian murid lemah, dia tahu. Murid sebelah tahu rakannya lemah yang mana. Kita juga guru tahu mana-mana masih lemah. Maka kita boleh tingkatkan tambah baikan kita itu untuk lebih meningkatkan pelibatan murid supaya yang lemah tadi ni menjadi lebih meningkat. Dan yang ketiga adalah fokus pada proses pembelajaran. Jadi kita tengok PBD ni bukan sahaja kita nak hasil akhirnya macam taksiran akhir sebelum ini, kita hanya nak lihat taksiran akhir. Kalau dia dapat jawab markah 80%, maka 80% itulah markahnya. Tapi juga kita nak murid ini mencapai pemahaman dan kemahiran yang diperlukan lah, iaitu kemahiran pemikiran sejarah untuk mencapai kita punya matlamat pengajaran kita. Okey, seterusnya kita nak tengok objektif pelaksanaan PBD. Apa objektif dan apa main target yang kita nak capai di dalam pelaksanaan PBD KPPB ini? Yang pertama, kita nak menilai kemahiran sejarah. Kita ada kemahiran pemikiran sejarah KPS. Yang mana elemen KPS ini kita wajib terapkan di dalam aktiviti PDPC kita supaya murid-murid ini dapat mengetahui kemahiran sejarah dan mereka dapat menguasai dengan baiklah kemahiran sejarah. Contohnya kemahiran kewarganegaraan, kemahiran negara dan sebagainya. Ini adalah elemen yang penting lah dalam kita nak mendidik murid-murid kita ini supaya mereka ini faham terhadap proses perkembangan sejarah dan ilmu berkaitan kefahaman sejarah itu sendiri. Okey, jadi PBD ini membantu guru mengenal pasti kemahiran sejarah yang dikuasai oleh murid secara tepat. Jadi kita tengok murid ini dia ada kemahiran sejarah. Kita tengok dia ni boleh mengingati peristiwa yang berlaku di negara Malaysia pada tahun 1970. Maka kita buat penilaian kemahiran sejarah yang ada pada murid A dan kita memberi markah kepadanya secara menyeluruh. Apa kemahiran yang dia ada, kita buat penilaian. Yang kedua, kita dengan pelaksanaan PBD ini dapat memberi maklum balas yang berkesan. Okey, kita dah buat maklum balas dari PBD ini membolehkan murid memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam pelajaran. Kita buat banyak aktiviti PBD, kita buat aktiviti A, B, C. Dan akhir sekali kita boleh lihat dah. Guru-guru dia boleh lihat, oh rupanya murid A lemah bahagian ni. Murid B lebih bahagian ni, kuat bahagian ni. Murid C kuat bahagian ni. Kita dah boleh buat perbandingan antara murid lemah dan kuat dan akhir sekali kita dah boleh bagi maklum balas. Rupanya murid ni lemah bahagian ni, murid ni kuat bahagian ni. Melalui maklum balas inilah yang boleh kita gunakan untuk tingkatkan kita punya proses pengajaran. Dan yang ketiga adalah mendorong keterlibatan aktif. Iaitu PBD mencipta suasana pembelajaran yang interaktif, dapat meningkatkan motivasi dan minat murid terhadap pembelajaran sejarah. Jadi ini yang kita nak bawakan supaya pelaksanaan PBD ini dapat tercapai dengan baiklah. Baik, seterusnya kita akan lihat apa kaitan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD sejarah dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPBB. Adakah yang memberi kesan yang sangat positif dan apakah hubungan yang membolehkannya dilaksanakan dengan baik di peringkat sekolah kita? Baik, kita lihat yang pertama, definisi KPPB dan relevansinya iaitu tahap keberkesanan KPPB ini dalam pelaksanaan PBD. Okey, jadi KPPB ini kita lihat membolehkan guru merancang pengajaran yang lebih berkesan. Guru-guru ini dia boleh manage, boleh rancang pengajaran yang lebih berkesan. Macam mana nak masuk kelas, nak buat aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada murid, dan aktiviti tersebut kita boleh membuat penilaian secara holistik terhadap murid dan juga boleh menggalakkan pemikiran kritis dan juga kreativiti dalam kalangan pelajar melalui pendekatan yang mendalam. Apa pendekatan kaedah yang kita gunakan? Contoh, kaedah cerita. Kita menceritakan kepada murid kita berkaitan peristiwa sejarah Melayu Melaka yang berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, murid-murid dapat memahami melalui kaedah penceritaan itu, pendekatan yang sangat baik itu, murid-murid dapat membuat kesimpulan dan juga kefahaman terhadap pemikiran sejarah yang kreatif iaitu kronologi peristiwa yang berlaku terhadap zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik, jadi dengan KPPB ni juga murid dapat mengaitkan fakta sejarah dengan situasi semasa. Kita nak pastikan dengan KPPB ini murid dapat mengaitkan fakta sejarah dengan situasi semasa yang berlaku. Contoh, pahlawan-pahlawan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Saya ambil contoh Sultan Muzaffar Shah. Saya ambil contoh Sultan Mahmud Shah. Saya ambil contoh Hang Tuah, Hang Jebat. Jadi kita belajar di dalam tahun 4 itu tajuk Kesultanan Melayu Melaka berkaitan mereka ini. Maka sifat-sifat kepimpinan yang ada pada mereka kita boleh tanamkan di dalam pemikiran murid-murid
pemikiran sejarah terhadap sifat kepimpinan dan kita kaitkan dengan isu semasa yang berlaku terhadap pimpinan kerajaan di Malaysia, kita boleh situ boleh terapkan kemahiran yang sangat tinggi terhadap pemahaman sejarah tentang aspek kepimpinan negara. Okey. Jadi KPPB juga menyokong pentadsiran yang menyeluruh, membolehkan guru menilai kemajuan pelajar, kita boleh nilai kemajuan murid-murid kita secara berterusan dan bukan hanya melalui ujian akhir. Kalau sebelum diperkenalkan KPPB ini mungkin kita hanya menilai murid, examination last paper, live final itulah result mereka. Tapi dengan adanya PBD, kita nak nilai secara holistik, menyeluruh, lebih mendalam terhadap murid kita. Baiklah, seterusnya kita akan lihat elemen KPPB dalam pentadsiran sejarah. Yang pertama, keterkaitan dengan kehidupan. Kita nak make sure pengajaran sejarah kita yang kita ajar di dalam kelas bersama murid ini ada kaitannya, relevansinya dengan kehidupan murid-murid. Jadi kita nak kaitkan fakta sejarah dan pengalaman harian murid untuk meningkatkan pemahaman mereka. Contoh, kita belajar tentang yang di-Pertuan Agong pada sejarah tahun 5. Sejarah tahun 6. Maka kita nak pastikan murid-murid ini ada kemahiran mengetahui bagaimana, contohlah bagaimana proses pemilihan yang di-Pertuan Agong dari A to Z, mereka dah dapat faham dah macam mana A to Z. Itu yang penting. Yang kedua, aktiviti kolaboratif. Jadi dengan adanya KPPB dan PBD pelaksanaan ini, kita banyak menekankan aktiviti pembelajaran abad ke-21 ataupun ringkasannya 421. Contoh aktiviti yang kita buat 421 tak seperti dululah. Kita banyak aktiviti berkumpulan, aktiviti grouping dan sebagainya. Maka situ boleh meningkatkan aktiviti kolaborasi. Kerjasama dalam kumpulan meningkat. Bila kerjasama kumpulan meningkat, kita dapat membinakan kemahiran sosial mereka. Hubungan komunikasi mereka antara orang lain dan juga hubungan kerjasama. Dan yang ketiga, penilaian pelbagai bentuk. Iaitu dengan menggunakan pelbagai kaedah penilaian tadi ni untuk kita mendapatkan gambaran menyeluruh tentang penguasaan murid. Adakah murid ini dapat mencapai tahap yang telah pun ditarget oleh kita. Baiklah, seterusnya kita tengok pula apa strategi pengajaran berasaskan KPPB ini. Yang pertama, pendidikan berasaskan projek. Jadinya, guru-guru ini kita nak pastikan murid-murid ini mendapat satu kefahaman yang kita kata secara nyata, secara live di depan matanya supaya dia dapat faham dengan lebih jelas, iaitu kita boleh buat pendidikan berasaskan projek, iaitu dengan mengadakan lawatan ke tempat bersejarah untuk memberikan kepada mereka ini konteks nyata tentang perkara yang berlaku terhadap sesuatu sejarah. Contoh mudah, kita ada Muzium Arkeologi Lembah Lenggong di Perak dan kita ada tapak Candi Lembah Mujan di Merbuk. Kita juga ada Muzium Negeri Melaka, Muzium Negara di Kuala Lumpur. Maka dengan aktiviti berasaskan projek ini sebenarnya guru-guru dapat meningkatkan kemahiran sejarah yang lebih terhadap murid. Sebab apa? Sebab murid-murid kalau kita belajar dalam kelas, mereka hanya mendengar teori saja. Mereka tak faham pun, tak dapat gambaran yang jelas. Tapi dengan adanya lawatan ini, sebenarnya mereka telah mendapat satu gambaran yang jelas bagaimana proses peristiwa sejarah itu berlaku. Yang kedua, integrasi teknologi dalam pengajaran. Macam mana sekarang ini, revolusi industri 4.0, jadi kita boleh memanfaatkan teknologi yang sangat bermanfaat ini untuk membantu kita dalam pengajaran. Contoh, kita boleh menggunakan pelbagai aplikasi website-website yang boleh akses kepada sejarah ini. Website-website yang berkaitan dengan kajian sejarah dan sebagainya. Ini membolehkan pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan murid pun tak cepat bosan. Dan yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman. Yang ini dengan mengelakkan murid menjalankan projek, dengan menggalakkan murid menjalankan projek berkaitan sejarah untuk meningkatkan kemahiran pendidikan. Kita nak pastikan murid kita ini dapat menyelidik sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku itu dengan lebih mendalam dari A to Z. Maka dengan kemahiran ini membolehkan mereka ini lebih lagi interaktif. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh aktiviti pembelajaran bermakna sejarah. Yang pertama, apa yang guru boleh buat? Apa aktiviti yang guru boleh buat? Yang pertama adalah projek pendidikan sejarah. Yang ini dengan menjadikan murid ini supaya mereka jalankan pendidikan tentang sejarah tempatan. Contoh, sejarah berkaitan dengan kronologi bagaimana proses yang di Pertuan Agong itu dipilih. Maka kita suruh dibuat kajian macam mana A to Z, kajian macam mana dia dipilih oleh sekian. Dan akhir sekali kita suruh mereka bentang di hadapan murid-murid yang lain supaya murid-murid lain pun tahu, oh rupanya macam ni Pertuan Agong yang di Pertuan Agong dipilih dan sebagainya. Jadi sini kita boleh meningkatkan kefahaman mereka yang sangat dalam terhadap satu peristiwa sejarah. Yang kedua, pembelajaran melalui permainan. Ini sangat rare, sangat-sangat sesuai dengan generasi Z. Bila kita buat berdasarkan permainan, kita ada Kahoot, quizzes dan sebagainya. Jadi boleh meningkatkan pelibatan murid, mendorong kerjasama lain dan pemikiran menjadi lebih kritis dan suasana yang sangat seronok. Murid-murid pun jadi suka. Dan ketiga, lawatan sejarah praktikal. Jadi kita adakan lawatan contoh ke Muzium Melaka. Kita nak bagi murid-murid faham tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Kita bawa dia pergi Muzium Melaka.
So dia faham A to Z tentang apa yang berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dia sebenarnya boleh mengalami sejarah sendiri di hadapan matanya. So kesannya dapat meningkatkan pemahaman mereka ini terhadap konteks sejarah yang berlaku peristiwa tadilah. Jadi kita tengok ini adalah contoh aktiviti yang sangat memberi kesan yang sangat positif yang guru-guru boleh terapkan di dalam aktiviti proses PDPC mereka. Dalam bab ini kita akan membincangkan tentang pelaksanaan PBD dalam pengajaran sejarah. Jadi saya akan terangkan langkah perancangan awal serta instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan PBD pengajaran sejarah sekolah rendah. Proses pelaksanaan PBD di sekolah rendah. Yang pertama, kita perlulah merancang dan dalam pelaksanaan PBD yang berkesan. Proses pelaksanaan PBD ini memerlukan perancangan yang teliti dan pelaksanaan yang sistematik supaya setiap langkah yang diintegrasikan dengan objektif pembelajaran mencapai hasil yang optimum dalam penguasaan murid. Jikalau perancangan dan pelaksanaan yang berkesan tidak dilakukan, maka satu proses PDP itu akan menjadi satu pembaziran dan murid tidak mampu mencapai tahap pencapaian yang telah ditetapkan di dalam DSKP. Yang seterusnya, tanggungjawab guru dalam pelaksanaan PBD dalam mata pelajaran sejarah. Pertama sekali, guru perlu merancang pengajaran dengan teliti, memastikan kesesuaian metodologi dan pendekatan untuk memenuhi keperluan pelajar serta objektif pembelajaran yang ditetapkan. Selepas itu, guru perlulah menganalisis dan membuat tindakan susulan. Setelah menganalisis, guru boleh merancang tindakan susulan yang sesuai dengan gaya pembelajaran murid. Seterusnya, kita akan membincangkan penilaian dan tindakan susulan berdasarkan PBD. Yang pertama, analisis data penilaian. Guru perlulah menggunakan data PBD untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Hal ini kerana jika guru dapat kenal pasti kelemahan dan kekuatan murid, guru dapat merancang pengajaran supaya ia dapat berjalan dengan lebih berkesan dan dapat mengoptimumkan kefahaman murid. Seterusnya, perancangan pengajaran berfokus. Guru perlulah menyusun aktiviti pengajaran yang disesuaikan untuk meningkatkan pemahaman sejarah murid. Seterusnya, penglibatan ibu bapa. Guru perlulah melibatkan ibu bapa dalam proses pembelajaran untuk menyokong kemajuan murid di rumah. Contohnya, guru boleh membuat grup sembang WhatsApp antara ibu bapa dan guru untuk berkongsi tentang kemajuan murid, pencapaian murid dan kelemahan murid. Okey, seterusnya kita akan membincangkan strategi pentaksiran dalam bilik darjah. Strategi yang pertama ialah penilaian formatif. Penilaian formatif yang berterusan ini membantu murid untuk memperbaiki kelemahan diri dan seterusnya tugasan berkumpulan. Tugasan berkumpulan ini mampu menggalakkan kerjasama dan perkongsian idea. Akhir sekali, portfolio sejarah. Penilaian portfolio sejarah ini mempamerkan kemajuan murid dari masa ke semasa. Portfolio sejarah juga mampu meningkatkan kemahiran abad ke-21 murid sama ada dari segi penggunaan teknologi, komunikasi dan sebagainya. Guru juga boleh menggunakan instrumen pentaksiran kreatif seperti peta konsep yang memudahkan pemahaman murid. Yang kedua, projek multimedia yang menggabungkan kreativiti murid. Dan yang ketiga, persembahan lisan yang meningkatkan kemahiran komunikasi murid. Akhir sekali, guru juga boleh menggunakan jurnal sejarah yang dapat meningkatkan pemahaman murid secara lebih mendalam. Kita akan bincangkan impak terhadap pengajaran dan pembelajaran.
Yang pertama, motivasi. Murid dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman dapat ditingkatkan secara lebih mendalam mengenai konsep sejarah. Dan yang ketiga, pengembangan kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran inquiry dan sebagainya. Pentaksiran PBD dalam mata pelajaran sejarah peringkat rendah telah berjaya meningkatkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dengan mendorong penglibatan aktif murid melalui aktiviti autentik seperti perbincangan, projek dan refleksi. Guru juga perlulah menggunakan pendekatan inovatif seperti pembelajaran berasaskan masalah dan inquiry yang selaras dengan prinsip pembelajaran bermakna. Secara keseluruhannya, PBD mampu menjadi pemangkin kepada pembelajaran sejarah yang lebih bermakna dan relevan untuk murid sekolah rendah. Di sini kita dapat lihat senarai rujukan yang digunakan. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.